Nak 1 bilion tak? Nak. Ke nak lebih 1 bilion? Lagilah nak. Tapi bukan duit, Habis tu? pahala. Oh, lagi lah nak. Ada satu doa ni, kalau kita amalkan, Allah akan bagi pahala lebih dari 1 bilion. Uyo. Doa apakah itu? Dalam surah Ibrahim. Rabbighfirli waliwalidayya walil mu'minina yawma yaqumul hisab. Wahai Tuhan aku, ampunilah aku, kedua ibu bapaku dan orang-orang beriman pada hari manusia dihisab. Ini doa Nabi Ibrahim alaihissalam. Kenapa doa ini akan dapat pahala lebih daripada 1 bilion? Sebab kalau perasan, first kita minta, ya Allah ampunkanlah aku. Kemudian, ya Allah ampunkanlah kedua ibu bapaku. Betul. Lepas tu, walil mu'minina yawma yaqumul hisab. Kita minta Allah ampunkan semua orang beriman ketika hari manusia dihisab. Maknanya manusia yang beriman daripada zaman Nabi Adam sampai zaman kiamat nanti, Dihitung kira kan. berapa bilion? Banyak kan? Berbilion-bilion. So Nabi kata kalau kita mendoakan keampunan untuk semua orang beriman, kita akan dapat pahala sebanyak mana orang beriman. Masya Allah. Kaya-kaya di akhirat. Kaya akhirat. Apatah lagi kalau buat dekat malam Lailatul Qadar.